Ada yang bertanyakan kepada Acap tentang badak sumbu Sumatera yang pernah hidup di Malaysia. Jadi, jom kita bincang tentang sejarah kepupusan badak sumbu Sumatera, Sumatran rhinoceros, Lycaenorhinus sumatrensis di Malaysia dan populasinya di peringkat global pada masa sekarang. Seawal tahun 1900, populasi badak sumbu Sumatera telah menunjukkan tren penurunan. Tapi tren penurunan ini tak seteruklah dengan apa yang bakal berlaku pada tahun 1930-an. Sejak tahun 1930 hingga tahun 1950, berlaku pemburuan besar-besaran yang tak terkawal sehingga menyebabkan populasi badak sumbu Sumatera ini menurun dengan sangat mendadak. Ini kerana terdapat permintaan yang sangat tinggi bagi tanduk badak sumbu dan bahagian badan yang lain, terutama di pasaran seperti Vietnam dan China. Diorang percaya yang bahagian badan badak sumbu ni mempunyai manfaat untuk perubatan tradisional dan ada industri yang menggunakan bahagian badan ni untuk dijadikan sebagai hiasan berkualiti tinggi untuk golongan-golongan kenamaan. Selain itu, pembangunan yang tak terancang, pembukaan ladang dan pembalakan menggalakkan penyahutanan. Dahulunya satu hutan yang besar, sekarang dah jadi hutan yang lebih kecil ataupun hutan-hutan yang terasing yang dikenali sebagai forest patch. Ini menghasilkan satu sempadan halimunan yang menyukarkan badak daripada dua tempat yang berbeza untuk bertemu dan membiak. Dan pada zaman sekarang, masalah yang menjadi kerisauan utama bagi badak sumbu Sumatera ni adalah masalah pembiakan. Sejak daripada badak betina pertama ditangkap untuk tujuan pembiakan semula pada tahun 1986 membawa kepada tahun 2018, didapati hampir kesemua badak betina yang ditangkap bagi tujuan pembiakan semula dan yang berada dalam kaptiviti mengalami masalah organ pembiakan seperti ovari tak aktif, ovarian cyst dan juga ovarian tumor. Ini menjadikan projek pembiakan badak sumbu Sumatera ni sangat sukar dan kelihatan seolah-olah hampir mustahil. Sejak tahun 2000, populasi badak sumbu Sumatera ni telah menurun sebanyak 80%. Pada tahun 2008, IUCN Red List telah mengisytiharkan badak sumbu Sumatera sebagai critically endangered. Dan pada tahun 2015, Malaysia telah mengisytiharkan spesies ni sebagai pupus di habitat liar. Dan tanggal 23 November 2019, Iman badak sumbu Sumatera Malaysia yang terakhir telah menghembuskan nafasnya. Ini menjadikan badak sumbu Sumatera di Malaysia telah pupus secara total. Sekarang ni di peringkat global cuma tinggal kurang daripada 80 individu saja yang masih hidup.